Aku ni antara salah seorang yang suka layan street burger. Tapi yang satu ni aku jumpa lain. Dia punya patty lagi besar daripada roti. Kenyang makan ni. Ini bukan Ramly Burger, tapi ini adalah homemade patty. Alright geng, Pok Terjah bulan puasa kali ni aku ada dekat BBU. Aku jumpa satu kedai burger yang beratur. Aku tak tahu apa yang menarik. Kita layan dulu, tengok apa dia. Sebelum korang sibuk tanya kat mana, ada dekat dengan Al-Safa. Nama kedai ni Burger de Beto. Kak, apa special kat sini? Kita ada macam-macam jenis burger homemade dekat sini. Burger ayam, burger daging dengan burger kambing. Atau awak nak saya? Macam-macam pula. Kau tengok ni. Ni set paling baloi. Beli 3 percuma 1 RM65. Burger je boleh madu 3 tau. Saya tak boleh. Dengar tu, jangan salah pilih. Even diorang pakai smash burger, tapi aku dapat rasa authentic Malaysian street burger. Macam yang aku cakap tadi, burger dia ni, dia punya patty tu lebih besar daripada dia punya roti. Sekarang kan dah bulan puasa, ambil ni roti john dengan burger RM30. Lapisan dalam tu kau nampak dia punya daging tu. Tak adalah kena scam macam pergi kat bazar. Isi dalam dia bagi banyak. Sayur tak kerekut, ada cheese mozzarella. Burger satu lagi pun aku tak tahulah kau dapat habiskan ke tak, sebab makan roti john pun dah kenyang. Okey, berbalik burger yang kita beli 3 percuma 1 tu, first triple whopper. Penuh mulut, rasa caramel onion bercampur ada rasa kari. Kau tengok sendiri, besar tak besar patty dia. Macam mana aku nak habiskan kalau makan seorang macam ni. Atau yang awak nampak gedabok besar ni, nama dia Smackdown. Atas tu ayam, tengah ada daging, bawah tu ayam lagi, atas ada beef strip. Dah 5 kali dia makan. Aku tengok tak luak-luak juga, banyak. Ini pula yang dia original daging homemade dia. Aku boleh katakan dia kat arah tekak Melayu, bukan American style. Sebab itulah street burger Malaysia ni tak sama. Kan beli 3 tadi dapat 1 free. Yang inilah dia. Yang ini pun ada mozzarella kat dalam dia. Tak tahulah kalau makan ni kata tak puas. Alright, aku dah settle makan. Aku boleh cakap kenyang. Satu burger dia portion besar tu. Kalau kau nak cuba, boleh datang dekat The Beto Burger, Bandar Baru Uda, dekat Al-Safa. Bandar Baru Uda ke Uda tak tahulah. Kau orang JB lagi tahu.